Yang dia mungkin poli dia tak apa ada sangat dalam ni. Sebab tanah yang bolok tahun 84. Tahun 84 dia tak, orang tak bayar. Tapi dia boleh sebelah dia. Kalau pengalaman dia tak ada boleh sebelah kat jam di sebelah ke dia. Apa tak? 84. Kita ni tahun 2000. Pasal apa boleh kerja-kerja tanah ni? Itu saya nak tahu. Sedangkan tanah dia orang milik. Bukan dia tak tahu. Tanah dia orang milik. Pasal apa dia ambil juga? Dia tebang juga ambil tanah ni. Sedangkan dia tahu dah anak sekolah. Dia teruk tu. Itu masalah. Itu. Itu persoalan saya. Saya tak kata dia macam ni kita tak perlu nak model. Kita bangun pondok, bangun pondok. Betul. Saya nak betul. Kita kipas. Dan kita sekarang, saya tak tahu, saya tak mahu akil itu. Bukan saya sekarang dia pun banyak orang lain. Saya nak khabar, saya mari tadi dia kata tanah dia. Itu saja dia ada kerang dia kata. Tapi saya macam mana heran. Dia tanah dalam. Yang berhak ni sekarang ni, mana tuan? Bukan soal sekarang darah bayang, cari siapa darah bayang. Siapa dia yang darah bayang? Yang kalau macam ni, dekat semua sekolah darah mana bayang. kita nak selesai masalah? Siapa dia? Ada. Ada. Tunggu. Panggil mari. Dia tanya nak tahu berapa. Benda ni kita tak nak selesai. Bawa gerang dia apa? Saya tahu, itu saya tahu. Kita nak mod Memang kita nak buat. Kita tak mau berlawang. Tapi kita cuma saya tahu lagi. Bila awak ambil tanah? Pasal apa awak ambil tahu sedangkan awak tahu dah orang milik dah tanah ni? Walaupun milik tidak register, banyak orang pakai ni milik tanah haram, tanah jamu golok. Pergi cek, beratus-ratus, beribu-ribu luk. Orang tu milik tak bayar buat amah, tak bayar buat amah. Tapi tak ada apa-apa, tidak apa. Dia tidak kacau. Pasal apa sini di mari ambil pengurusan tu mana? Pasal kalau baca ni gerang kita. Kat sini. Baca nak tunjuk gerang tahun berapa. Nah. Dah masak dengan polis. Dia jabat tanah. Ni dah tanah ni dulu dah lagi ni. Ya sekarang ni. Subhanallah. Banyak sangat awak ni. Saya nak cakap dah boleh ni. Jauh lah. Awak bukan kita ni boleh ni. Awak nak cakap. Jauh-jauh sikit. Tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Masalah bukan kerja polis ni tanah. Telefon mau hijau. Oh bagus.